Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah, para panel yang saya hormati serta rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur ke atas hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama menjayakan forum pada hari ini. Saya Naili selaku moderator ingin mengalu-alukan kehadiran semua ke forum yang bertajuk Pendidikan Digital, adakah anda benar-benar bersedia? Hadirin yang dihormati, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, dunia pendidikan telah mengalami perubahan yang sangat ketara. Jika dahulu pembelajaran hanya berlaku secara bersemuka menggunakan buku, teks dan papan putih, kini teknologi digital telah menjadi sebahagian daripada kehidupan warga sekolah. Guru menggunakan pelbagai aplikasi digital seperti Google Classroom, Microsoft Teams dan juga Canva yang menyediakan bahan pembelajaran. Malah, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI seperti ChatGPT, Gemini dan juga Copilot turut memberi dimensi baharu kepada proses pengajaran dan juga pembelajaran. Namun begitu, persoalan utama yang sering dibangkitkan ialah adakah semua pihak benar-benar bersedia? Adakah guru mempunyai kemahiran digital yang mencukupi? Adakah murid menggunakan teknologi untuk belajar atau sekadar bergantung kepada AI untuk menyiapkan tugasan? Adakah semua sekolah mempunyai kemudahan internet dan peranti yang sama? Persoalan-persoalan inilah yang akan kita kupas bersama-sama dalam forum pada hari ini. Bagi membincangkan isu ini dengan lebih mendalam, saya ingin memperkenalkan ketiga-tiga orang ahli panel yang cukup berpengetahuan dalam bidang masing-masing. Panel pertama ialah saudari Afifah, panel kedua ialah saudari Syahirah dan panel ketiga pula ialah saudari Akilah. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput panel pertama, saudari Afifah untuk memulakan perbincangan. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kepada moderator, panel-panel yang saya hormati serta hadirin yang dikasihi sekalian. Apabila kita berbincang tentang pendidikan digital, persoalan pertama yang perlu kita tanyakan ialah adakah Malaysia benar-benar bersedia? Pada pendapat saya, jawapannya ialah ya. Kita sedang menuju ke arah itu, tetapi kita masih belum benar-benar bersedia secara menyeluruh. Hadirin sekalian, sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu maksud pendidikan digital. Pendidikan digital ialah proses pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi digital bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Teknologi ini bukan sahaja melibatkan penggunaan komputer ataupun internet, malah merangkumi platform pembelajaran dalam talian, aplikasi pendidikan, pembelajaran berasaskan awan ataupun cloud, analisis data, realiti maya serta penggunaan kecerdasan buatan ataupun AI di dalam bilik darjah. Jika dahulu guru hanya menggunakan buku teks dan papan putih, kini murid boleh belajar melalui video interaktif, kuis digital, simulasi, permainan pendidikan dan aplikasi AI yang mampu memberikan maklum balas secara segera. Ini menunjukkan bahawa pendidikan telah berubah daripada pembelajaran berpusatkan guru kepada pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusatkan murid. Hadirin sekalian, kesediaan negara terhadap pendidikan digital sebenarnya dapat dilihat melalui pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan. Antaranya ialah pelaksanaan dasar pendidikan digital oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertujuan memperkukuh infrastruktur digital, meningkatkan kompetensi guru dan melahirkan murid yang mempunyai literasi digital yang tinggi. Selain itu, kerajaan juga turut menyediakan pelbagai platform seperti D5 yang membolehkan guru dan murid mengakses bahan pembelajaran secara dalam talian. Platform ini bukan sahaja memudahkan penyampaian ilmu, malah menggalakkan pembelajaran yang lebih fleksibel tanpa mengira masa dan juga tempat. Perkembangan teknologi AI juga membuka peluang baharu dalam pendidikan. Guru kini boleh menggunakan AI untuk menghasilkan rancangan pengajaran harian, memilih soalan mengikut aras murid, menyediakan bahan pembelajaran yang lebih kreatif serta menjimatkan masa dalam penyediaan bahan PDP. Bagi murid pula, AI boleh membantu mereka memahami sesuatu topik dengan lebih mudah dan lebih mendalam melalui penerangan yang bersifat interaktif. Oleh itu, jika digunakan secara beretika,
AI sebenarnya mampu meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Namun begitu, kita juga perlu melihat realiti sebenar di lapangan. Walaupun banyak sekolah telah menerima manfaat daripada teknologi digital, masih terdapat sekolah yang menghadapi masalah capaian internet yang kurang memuaskan, khususnya di kawasan luar bandar ataupun di kawasan pedalaman. Ada juga murid yang berkongsi peranti dengan adik-beradik atau tidak mempunyai komputer sendiri di rumah. Keadaan ini menyebabkan peluang pembelajaran digital tidak dapat dinikmati secara sama rata oleh semua murid. Selain itu, tahap kemahiran digital guru juga berbeza-beza. Guru-guru muda mungkin lebih mudah menyesuaikan diri dengan teknologi baharu. Namun, sebahagian guru yang telah lama berkhidmat memerlukan latihan yang berterusan agar mereka lebih yakin dalam menggunakan pelbagai aplikasi digital dalam pengajaran. Dalam konteks murid pula, kita dapat melihat bahawa kebanyakan murid hari ini memang mahir menggunakan telefon pintar. Namun, kemahiran menggunakan media sosial tidak semestinya bermaksud mereka mempunyai literasi digital yang baik. Sebagai contoh, terdapat murid yang sangat cekap menghasilkan video TikTok tetapi kurang mahir menilai kesahihan maklumat atau menggunakan AI secara beretika. Hal ini menunjukkan bahawa kita bukan sahaja memerlukan kemahiran menggunakan teknologi, malah perlu membentuk sikap bertanggungjawab ketika menggunakannya. Hadirin yang dihormati, pada pandangan saya, kesediaan pendidikan digital bukan hanya bergantung kepada kewujudan internet atau komputer semata-mata. Kesediaan sebenar melibatkan 3 perkara utama, iaitu kemudahan, infrastruktur yang berkualiti, guru yang kompeten dan murid yang mempunyai literasi digital serta nilai etika yang tinggi. Sekiranya salah satu daripada komponen ini tidak diberi perhatian, maka usaha memperkasakan pendidikan digital tidak akan mencapai matlamat yang diharapkan. Oleh itu, saya berpandangan bahawa Malaysia telah menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam pendidikan digital. Namun begitu, kita masih mempunyai beberapa jurang yang perlu ditangani agar semua murid dapat menikmati peluang pendidikan digital yang sama tanpa mengira lokasi, latar belakang dan status sosioekonomi. Itulah pandangan saya mengenai tahap kesediaan pendidikan digital di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Afifah atas perkongsian yang sangat benar sebentar tadi. Daripada penjelasan yang diberikan, kita dapat memahami bahawa Malaysia sebenarnya telah menunjukkan perkembangan yang positif ke arah pendidikan digital melalui pelbagai inisiatif seperti Dasar Pendidikan Digital, penggunaan platform delima serta pengintegrasian teknologi kecerdasan buatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, setelah kita mengetahui tahap kesediaan pendidikan digital di Malaysia, sudah tentu timbul persoalan apakah pula cabaran sebenar yang dihadapi oleh guru dan murid dalam melaksanakan pendidikan digital pada masa kini. Bagi menghuraikan persoalan tersebut dengan lebih mendalam, saya ingin menjemput panel kedua kita, Saudari Syahira, untuk berkongsi pandangan beliau. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada moderator dan panel-panel sekalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada panel pertama iaitu saudari Afifah atas perkongsian yang sangat jelas mengenai tahap kesediaan pendidikan digital di Malaysia. Saya bersetuju bahawa negara kita ni sedang bergerak ke arah pendidikan digital yang lebih maju. Namun begitu, di sebalik perkembangan yang memberangsangkan ini, masih terdapat pelbagai cabaran yang perlu kita hadapi agar pendidikan digital ni benar-benar dapat dilaksanakan secara berkesan. Hadirin yang dihormati, cabaran yang pertama ialah jurang kemahiran digital dalam kalangan guru. Tidak dapat dinafikan bahawa guru ni memainkan peranan utama dalam menjayakan pendidikan digital. Walau secanggih mana pun teknologi yang disediakan, jika guru ini tidak mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk menggunakannya, proses pengajaran dan pembelajaran itu tidak akan mencapai objektif yang diharapkan. Namun begitu, akses kepada peralatan dan sumber teknologi adalah kekangan utama untuk pengintegrasian teknologi, iaitu yang dikatakan oleh Saifuddin dan Hamzah 2021. Sebagai contoh,
pada masa kini, guru ni bukan sahaja perlu mahir dalam menggunakan komputer, malah perlu menguasai pelbagai platform seperti Google Classroom, Microsoft, Canva, Quizzes dan Kahoot serta aplikasi berasaskan kecerdasan buatan seperti ChatGPT dan Gemini. Guru juga perlu mengetahui cara untuk menghasilkan bahan pembelajaran digital yang menarik, interaktif dan sesuai dengan tahap murid. Namun begitu, kita perlu mengakui bahawa tidak semua guru mempunyai tahap kemahiran digital yang sama. Ada guru yang masih kurang menggunakan teknologi kerana kurang latihan atau tidak mempunyai pengalaman yang cukup. Situasi ini boleh menyebabkan proses pembelajaran digital itu menjadi kurang berkesan. Oleh itu, latihan profesional secara berterusan amat penting supaya guru ni dapat meningkatkan kompetensi digital mereka seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Untuk cabaran yang kedua pula ialah kebergantungan murid terhadap teknologi dan kecerdasan buatan AI. AI ni sememangnya membawa banyak manfaat kepada dunia pendidikan. Murid ni boleh dapat penerangan dengan cepat, menghasilkan idea dan membuat latihan serta mencari maklumat dalam masa yang singkat. Namun begitu, jika digunakan dengan tidak terkawal, AI ni boleh menyebabkan murid tu terlalu bergantung kepada teknologi. Sebagai contoh, terdapat murid yang terus meminta AI untuk menjawab tugasan sekolah tanpa berusaha untuk memahami isi pembelajaran terlebih dahulu. Ada juga yang menyalin keseluruhan jawapan yang dijana oleh AI dan menghantarnya sebagai hasil kerja sendiri. Perkara ini bukan sahaja menjejaskan kualiti akademik tersebut, malah mengurangkan kemahiran berfikir secara kreatif dan menyelesaikan masalah. Jika keadaan ini berterusan, kita bimbang bahawa murid ni akan kehilangan sifat ingin tahu dan kurang berusaha untuk mencari penyelesaian sendiri. Mereka mungkin memperoleh jawapan yang betul, tetapi tidak benar-benar memahami proses pembelajaran tersebut. Sebagai bakal guru, kita ni perlu mendidik murid supaya melihat AI tu sebagai alat sokongan pembelajaran, bukannya sebagai pengganti kepada usaha dan pemikiran mereka sendiri. Jadi cabaran seterusnya ialah isu etika dan keselamatan data dalam pendidikan digital. Pada hari ini, pelbagai aplikasi digital memerlukan pengguna mendaftar menggunakan maklumat peribadi seperti nama, alamat email, nombor telefon dan sebagainya. Sekiranya data ini tidak diuruskan dengan baik, ia boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, terdapat juga risiko seperti penipuan dalam talian, pencurian identiti, penyebaran maklumat palsu dan serangan siber. Murid yang kurang pendedahan mengenai keselamatan digital ni lebih mudah untuk menjadi mangsa kepada ancaman-ancaman ini. Oleh sebab itu, guru ni bukan sahaja perlu mengajar kandungan mata pelajaran, malah perlu membimbing murid mengenai etika penggunaan teknologi, keselamatan siber dan cara untuk melindungi maklumat peribadi ketika berada di alam digital. Hadirin sekalian, cabaran yang keempat pula ialah gangguan media sosial dan penggunaan gadget secara berlebihan. Walaupun telefon pintar ini memudahkan proses pembelajaran, kita tidak dapat menafikan bahawa ia juga boleh menjadi punca gangguan. Murid ni boleh mudah terganggu dengan aplikasi media sosial seperti TikTok, Instagram ataupun permainan dalam talian ketika mengikuti pembelajaran. Sebagai contoh, murid mungkin membuka komputer untuk menghadiri kelas atau menyiapkan tugasan, tetapi pada masa yang sama mereka menerima pelbagai notifikasi daripada media sosial. Akibatnya tumpuan mereka senang untuk terjejas. Lebih membimbangkan lagi, penggunaan gadget yang berlebihan boleh memberi kesan kepada kesihatan fizikal dan mental murid. Antaranya ialah keletihan mata, kurang aktiviti fizikal, gangguan tidur dan kesukaran memberi tumpuan dalam kelas. Justeru, guru dan ibu bapa perlu bekerjasama dalam membimbing murid supaya mengamalkan penggunaan teknologi secara seimbang dan berdisiplin. Untuk cabaran yang terakhir pula, yang saya ingin tekankan di sini ialah jurang digital antara murid. Walaupun ramailah murid memiliki telefon pintar, tetapi tidak semua mempunyai akses internet yang stabil atau peranti yang sesuai untuk pembelajaran. Kebanyakan pelajar akan mempunyai akses komputer dan internet, tetapi bagi sekolah yang terletak di kawasan luar bandar, mungkin sebahagian besar pelajar mempunyai sedikit atau tiada pengalaman untuk menggunakan komputer, yang dikatakan oleh Puteri et al. 2022. Ada juga murid yang masih berkongsi telefon dengan kedua ibu bapa ataupun adik-beradik. Jadi situasi ini menyebabkan mereka ni sukar untuk mengikuti pembelajaran dalam talian ataupun menyiapkan tugasan digital mengikut masa yang telah ditetapkan. Perbezaan kemudahan ini akhirnya mewujudkan ketidaksamaan peluang pembelajaran.
Oleh itu, semua pihak termasuk kerajaan, sekolah, komuniti dan sektor swasta perlu bekerjasama untuk memastikan setiap murid itu mempunyai peluang yang sama untuk menikmati pendidikan digital yang berkualiti. Sebagai kesimpulannya di sini, saya berpandangan bahawa cabaran pendidikan digital ni bukanlah alasan untuk kita menolak penggunaan teknologi dalam pendidikan. Sebaliknya, cabaran ini perlu dijadikan pemangkin untuk kita memperbaiki kelemahan yang ada. Guru perlu sentiasa untuk meningkatkan kemahiran digital. Murid perlu menggunakan teknologi secara beretika dan bertanggungjawab. Ibu bapa pula perlu memantau penggunaan teknologi di rumah, manakala kerajaan pula perlu terus untuk memperkukuh infrastruktur dan menyediakan latihan yang berkualiti kepada warga pendidik. Sekiranya semua pihak ini memainkan peranan masing-masing, saya yakin pendidikan digital ini mampu untuk melahirkan lagi generasi yang bukan sahaja celik teknologi, malah mempunyai nilai, etika dan pemikiran kritis yang tinggi. Sekian saja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada saudari Syahira atas perkongsian yang sangat bernas dan membuka mata kita semua. Jelas sekali bahawa pendidikan digital bukan sekadar tentang penggunaan teknologi, tetapi turut melibatkan aspek kompetensi guru, etika penggunaan AI, keselamatan data serta kesejahteraan murid. Oleh itu, persoalan yang timbul ialah apakah langkah terbaik yang boleh diambil oleh semua pihak bagi memastikan pendidikan digital benar-benar mampu melahirkan generasi yang berdaya saing, beretika dan bersedia menghadapi cabaran revolusi industri 4.0. Bagi menjawab persoalan tersebut, saya menjemput panel ketiga kita, Saudari Akilah, untuk mengupas cadangan penyelesaian dan hala tuju pendidikan digital pada masa hadapan. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada moderator, panel-panel yang saya hormati serta para hadirin sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel sebelum ini yang telah menghuraikan dengan jelas tentang tahap kesediaan pendidikan digital di Malaysia serta cabaran yang sedang kita hadapi. Saya amat bersetuju bahawa pendidikan digital merupakan satu keperluan pada masa kini. Namun, untuk memastikan transformasi ini benar-benar berjaya, kita memerlukan tindakan yang menyeluruh daripada semua pihak. Oleh itu, saya ingin berkongsi beberapa cadangan yang pada pandangan saya mampu memperkukuh pelaksanaan pendidikan digital di negara kita. Cadangan pertama ialah memperkasa latihan profesional guru secara berterusan. Guru merupakan tonggak utama dalam menentukan kejayaan sesuatu dasar pendidikan. Walaupun pelbagai teknologi baharu diperkenalkan setiap tahun, teknologi tersebut tidak akan memberi impak yang maksimum sekiranya guru tidak mempunyai kemahiran untuk menggunakannya secara berkesan. Oleh sebab itu, latihan yang diberikan kepada guru perlu praktikal dan berfokus kepada keperluan semasa. Sebagai contoh, guru perlu didedahkan kepada penggunaan kecerdasan buatan dalam menyediakan bahan pengajaran, pembinaan soalan mengikut tahap murid, analisis pencapaian murid serta penghasilan aktiviti pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif supaya dapat menarik minat murid. Selain itu, latihan ini tidak seharusnya dijalankan sekali sahaja, tetapi perlu dilaksanakan secara berkala agar guru sentiasa mengikuti perkembangan teknologi yang sentiasa berubah mengikut masa. Hadirin sekalian, cadangan kedua ialah memperkukuh literasi digital dan literasi AI dalam kalangan murid. Ramai yang beranggapan bahawa murid hari ini sudah mahir menggunakan teknologi kerana mereka sering menggunakan telefon pintar. Namun, tahukah anda, hakikatnya mahir menggunakan media sosial tidak bermaksud mereka mempunyai literasi digital yang baik. Sebagai contoh, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2025, murid perlu diajar cara menilai kesahihan maklumat, mengenal pasti berita palsu, menjaga privasi data, menghormati hak cipta dan menggunakan AI secara beretika dalam kehidupan mereka. Sekiranya murid mempunyai literasi digital yang tinggi, mereka bukan sahaja mampu menggunakan teknologi dengan lebih berkesan, malah dapat menjadi pengguna digital yang bertanggungjawab dan berintegriti. Cadangan ketiga ialah menambah baik kemudahan infrastruktur digital di semua sekolah. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada tahun 2025,
Walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan, masih terdapat sekolah yang mempunyai kemudahan digital di kawasan pedalaman yang kurang. Mereka menghadapi masalah capaian internet yang lemah atau tidak stabil. Jadi, dengan adanya masalah ini, keadaan ini akan mewujudkan jurang digital dan menjejaskan peluang pembelajaran yang sama buat setiap murid di Malaysia. Justru, usaha menaik taraf capaian internet berkelajuan tinggi, penyediaan makmal komputer yang lengkap serta pemberian peranti kepada murid yang memerlukan perlu diteruskan dari semasa ke semasa. Dengan adanya kemudahan yang mencukupi, proses pengajaran dan pembelajaran digital akan menjadi lebih berkesan dan inklusif. Hadirin yang dihormati, cabaran keempat ialah mengukuh kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan komuniti. Pendidikan digital bukan hanya tanggungjawab guru atau sekolah semata-mata. Ibu bapa juga memainkan peranan yang amat penting dalam memantau penggunaan teknologi di rumah. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menetapkan had penggunaan gadget, memantau laman sesawang yang dilayari oleh anak-anak serta menggalakkan penggunaan teknologi untuk tujuan pembelajaran sahaja. Dalam masa yang sama, komuniti dan sektor swasta juga menyumbang melalui program tanggungjawab sosial korporat seperti penyediaan komputer, akses internet atau latihan kemahiran digital kepada murid dan guru. Jadi, apabila semua pihak bekerjasama, ekosistem pendidikan digital akan menjadi lebih kukuh. Hadirin sekalian, cadangan terakhir yang saya ingin utarakan ialah membentuk budaya pembelajaran sepanjang hayat. Perkembangan teknologi berlaku dengan begitu pantas. Teknologi yang digunakan hari ini mungkin akan digantikan dengan teknologi yang lebih canggih pada masa hadapan. Oleh itu, guru dan murid perlu sentiasa bersedia mempelajari ilmu baharu serta meningkatkan kemahiran diri agar tidak ketinggalan. Sebagai bakal pendidik, kita perlu mempunyai sikap terbuka terhadap perubahan. Kita tidak boleh melihat teknologi sebagai ancaman, sebaliknya menjadikan ia sebagai peluang untuk memperkayakan pengalaman pembelajaran murid. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel atas perkongsian idea, pandangan serta hujah yang sangat bernas sepanjang forum ini. Hadirin sekalian, daripada perbincangan sebentar tadi, jelaslah bahawa pendidikan digital telah membuka pelbagai peluang baharu dalam dunia pendidikan. Namun begitu, kita juga tidak boleh menafikan bahawa masih terdapat pelbagai cabaran yang perlu ditangani seperti jurang digital, tahap kompetensi guru, penggunaan kecerdasan buatan secara beretika serta penyediaan infrastruktur yang lebih menyeluruh. Sebelum kita mengakhiri forum pada hari ini, saya ingin menjemput setiap ahli panel untuk memberikan rumusan dan pandangan akhir mereka mengenai tajuk forum kita, pendidikan digital, adakah anda benar-benar bersedia? Saya mulakan dengan panel pertama, Saudari Afifah. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Sebagai rumusan, saya berpandangan bahawa Malaysia telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam usaha untuk memperkasakan pendidikan digital melalui pelbagai dasar dan inisiatif yang diperkenalkan. Namun begitu, kesediaan pendidikan digital masih belum menyeluruh kerana wujudnya jurang dari segi infrastruktur, akses internet dan tahap kompetensi digital. Oleh itu, semua pihak perlulah terus berusaha bagi memastikan setiap murid mendapat peluang yang sama untuk menikmati pendidikan digital yang berkualiti. Bagi saya, pendidikan digital bukan sekadar memiliki teknologi, tetapi memastikan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkesan bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dan melahirkan generasi yang bersedia untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Terima kasih. Terima kasih Saudari Afifah atas rumusan yang sangat jelas dan juga padat. Seterusnya, saya menjemput panel kedua, Saudari Syahira untuk menyampaikan rumusan beliau. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Sebagai rumusan keseluruhan di sini, saya berpandangan bahawa pendidikan digital ini merupakan satu transformasi yang amat penting
dalam membentuk sistem pendidikan yang lebih berkualiti dan relevan dengan perkembangan zaman sekarang ni. Sepanjang forum ini kita telah membincangkan bahawa walaupun Malaysia semakin bersedia melalui pelbagai inisiatif dan kemajuan teknologi, masih terdapat beberapa cabaran yang perlu diberi perhatian seperti jurang digital, tahap kompetensi guru, penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan secara beretika serta kerjasama semua pihak dalam menjayakan pendidikan digital.